Hai semua dan selamat datang. Awak dah bersedia? Hari ini kita akan jadi detektif sains. Misi kita untuk menyiasat semua rahsia yang tersembunyi di sebalik benda-benda yang kita guna setiap hari. Jom kita siasat dunia bahan bersama-sama. Okey, setiap siasatan yang hebat selalunya bermula dengan satu soalan yang menarik. Macam ni, cuba fikir sekejap. Kenapa baju hujan tu kita buat daripada plastik? Dan kenapa baju sejuk pula kita guna bulu biri-biri? Kan dua-dua tu baju. Inilah misteri pertama yang akan kita cuba selesaikan hari ini. Baiklah, sebagai detektif, kita mesti ada pelan tindakan. Ini dia fail kes kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan tengok misteri benda di sekeliling. Lepas tu, kita akan cari clue dengan menjejak sumber bahan. Seterusnya, kita bongkar kuasa tersembunyi bahan tu dan akhir sekali, kita akan jerit kes selesai. Dah sedia? Jom mulakan! Okey, bahagian 1. Cuba awak pandang sekeliling awak sekarang. Tak kiralah awak kat mana, mesti ada macam-macam benda kan? Ada meja, buku, telefon, botol air, semuanya diperbuat daripada sesuatu. Persoalannya, kenapa bahan-bahan tu yang dipilih? Kenapa kerusi dibuat dari kayu atau plastik bukan span? Itulah misteri yang kita nak faham. Cara paling mudah nak faham benda ni, bayangkan setiap objek tu macam adivira. Contohnya, payung. Misi dia adalah untuk lindungi kita dari hujan. Tayar pula, misinya untuk bergerak atas jalan raya dengan selamat. Jadi memilih bahan yang betul ni, samalah macam bagi kuasa hebat yang sesuai kepada adivira tu supaya dia boleh jalankan misinya dengan jayanya. Sekarang, masa untuk kumpul clue. Clue pertama yang paling penting untuk seorang detektif bahan ialah sumber. Kita kena tahu dari mana datangnya bahan-bahan ni. Dalam bahasa Cina, kita sebut sumber bahan sebagai cai liao lai yuan atau cai liao lai yuan. Jom kita tengok apa maksudnya. Jadi, apa tu sumber? Senang je. Sumber ni maksudnya tempat asal bahan tu. Ada bahan yang datang terus dari alam semula jadi, macam pokok bagi kita kayu, atau haiwan bagi kita kulit, dan ada juga bahan yang diproses atau dicipta oleh manusia dalam kilang. Mudah kan? Sama ada dari alam atau buatan manusia. Okey, jom kita tengok peta siasatan kita ni. Kita ada 4 sumber utama. Pertama, tumbuhan atau jiwu. Dari sini kita dapat kayu untuk buat kerusi, kapas untuk baju ti kita. Kedua, haiwan atau tongwu. Kita dapat kulit untuk buat kasut, bulu untuk baju sejuk. Ketiga, batuan atau yanshi. Dari sini datangnya logam untuk buat kunci. Dan akhir sekali, petroleum atau shiyo yang bagi kita plastik untuk botol air. Nampak? Semuanya ada asal usulnya. Okey, clue pertama, sumber bahan dah ada dalam fail kita. Selesai. Sekarang, kita beralih ke clue kedua yang lebih menarik. Kita akan bongkar apa yang kita panggil sebagai kuasa hebat tersembunyi setiap bahan atau nama saintifiknya, sifat bahan. Clue kedua kita ialah sifat bahan. Dalam bahasa Cina, kita panggil cai liao xing zhi atau cai liao xing zhi. Anggap je sifat ni macam kuasa hebat atau super power bahan tu. Ada bahan yang kuat, ada yang ringan, ada yang boleh serap air, ada yang tak. Kuasa hebat inilah yang tentukan sama ada bahan tu sesuai atau tak untuk sesuatu misi. Jom kita tengok beberapa kuasa hebat ni. Kuasa hebat nombor 1, kebolehan berinteraksi dengan air. Ada bahan yang boleh serap air atau xi shui. Tuala mandi awak tu, misinya memang untuk serap air, jadi ia dibuat daripada kapas. Tapi ada juga bahan yang kalis air atau pu tau shui. Macam baju hujan, misinya ialah untuk halang air dari kena badan kita. Dua kuasa yang sangat berbeza kan? Seterusnya, apa jadi kalau kita letak bahan tu dalam air? Ada bahan yang ada kuasa untuk terapung atau fu, macam pelampung. Tapi ada bahan lain yang akan terus tenggelam ke dasar atau chen. Fikirkan tentang sauh kapal yang dibuat dari logam. Kalau sauh tu terapung, tak gunalah kan? Jadi kuasa tenggelam tu penting untuk misinya. Sekarang, satu kuasa yang sangat-sangat penting berkaitan dengan elektrik. Bahan yang kita panggil konduktor atau dian dao ti, macam wayar kuprum, ia benarkan elektrik lalu dengan mudah. Tapi, untuk keselamatan kita, wayar tu mesti dibalut dengan bahan penebat atau diande, macam getah atau plastik untuk halang elektrik tu daripada terkeluar dan kena pada kita. Sangat penting. Sama juga macam haba. Ada bahan yang merupakan konduktor haba atau re dao te. Contoh terbaik, periuk atau kuali memasak. Kita nak ia cepat panas. Tapi
Pemegang kuali itu pula mesti dibuat daripada penebat haba atau re-de-junt, re-de-junt, macam plastik atau kayu. Tujuannya supaya tangan kita tak melecur bila pegang. Nampak tak? Kedua-dua kuasa ni bekerjasama. Dan kuasa hebat terakhir kita hari ini ialah kekenyalan. Bahan yang kenyal atau yo tan xing, macam getah, kita boleh tarik, regangkan dia dan bila kita lepas, dia akan kembali ke bentuk asal. Tapi kalau kita cuba buat benda sama pada bahan yang tidak kenyal atau meo tan xing, macam pembaris kayu, mungkin ia akan patah. Okey, para detektif. Kita dah kumpul semua clue penting. Kita dah tahu tentang sumber bahan dan kita dah faham tentang kuasa-kuasa hebat bahan. Momen yang ditunggu-tunggu dah tiba. Jom kita gunakan semua maklumat ni untuk selesaikan misteri kita tadi. Jom kita kembali ke soalan pertama. Baju hujan yang dalam bahasa Cina kita panggil yu yi. Ingat lagi tak misteri kita? Kenapa ia mesti dibuat daripada plastik? Cuba fikirkan, apa misi baju hujan dan apa kuasa hebat yang ia perlukan? Baiklah, mari kita pecahkan kes ni. Misi utama baju hujan adalah untuk pastikan kita tak basah kuyup masa hujan. Jadi, kuasa hebat yang paling penting ialah kalis air atau buto shui, puto shui. Dan bahan yang ada kuasa hebat ni sudah tentulah plastik. Jadi, kes selesai. Syabas! Seterusnya, kes kedua. Baju sejuk atau mao yi, yang selalunya dibuat dari bulu biri-biri. Yang mau. Apa pula misi baju sejuk? Dan apakah kuasa hebat yang ia perlukan untuk berjaya? Awak dah ada jawapannya? Tepat sekali. Misi baju sejuk ialah untuk memerangkap haba badan kita supaya kita sentiasa rasa hangat dan selesa. Jadi, ia perlukan kuasa hebat sebagai penebat haba atau re-de-junt. Dan bulu biri-biri sememangnya penebat haba semula jadi yang sangat hebat. Maka dengan ini, kedua-dua kes berjaya diselesaikan. Tahniah detektif! Sebenarnya, inilah cara seorang pereka atau jurutera berfikir setiap hari. Contohnya, masa nak cipta payung atau yusan. Mula-mula dia akan fikir, okey, payung ni mesti kalis air. Lepas tu, ia juga mesti ringan. Kalau tidak, lenguh tangan nak pegang. Jadi, bahan berat macam logam terus ditolak. Kesimpulannya, bahan terbaik adalah fabrik sintetik atau plastik. Tahniah sekali lagi detektif-detektif muda. Awak semua dah berjaya selesaikan misteri bahan. Sekarang, bila awak tengok apa-apa objek pun, awak dah boleh fikirkan dari mana sumbernya dan apa kuasa hebatnya. Awak dah jadi seorang pakar bahan. Tapi sebelum kita tamatkan siasatan, saya ada satu cabaran terakhir untuk awak. Cuba bayangkan awak seorang pereka. Misi awak, reka sebuah beg sekolah yang paling hebat di dunia. Bahan apa yang awak akan pilih untuk tali beg, untuk badan beg, untuk zip? Dan yang paling penting, kenapa? Fikirkan misinya dan kuasa hebat yang diperlukan. Selamat mencuba dan jumpa lagi.